Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kepada topik 4, impak dan cabaran pengajaran didaktik dalam pembelajaran abad ke-21. Pengajaran didaktik untuk kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, anda telah menguasai asas pedagogi. Jadi, cabaran kita sekarang ialah pertama, mengubah pengajaran daripada sifat rutin kepada pengajaran yang memberi impak mendalam. Kedua, peranan guru bukan hanya mengajar, tetapi membimbing murid untuk membina makna dan menghubungkan ilmu dengan dunia sebenar. Dan yang ketiga, guru perlu merefleksi pengalaman lama dan menyesuaikan pendekatan agar sejajar dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Sekarang, mari sama kita fokus kepada kompetensi pembelajaran bermakna. Terdapat 6 kompetensi yang perlu diperkukuh oleh guru dalam bilik darjah. Pertama, karakter, iaitu membimbing murid melalui teladan, disiplin dan budaya kerja profesional. Kedua, pemikiran kritis, mengubah gaya soalan rutin kepada soalan aras tinggi yang mencabar minda murid. Ketiga, kreativiti, mencipta variasi kaedah mengajar berasaskan pengalaman luas, elak kekal pada kaedah lama semata-mata. Keempat, kolaboratif, membina budaya kerja berkumpulan dalam kalangan murid dan juga sesama guru. Kelima, komunikasi, iaitu menggalakkan komunikasi dua hala yang lebih terbuka, bukan hanya komunikasi sehala guru-murid. Dan yang terakhir, kewarganegaraan, di mana menyuntik kesedaran global, empati dan tanggungjawab sosial dalam pembelajaran. Seterusnya, pemanfaatan digital dalam pengajaran didaktik. Guru sering selesa dengan kaedah tradisional, tetapi pada abad ke-21 ini, guru perlu mengintegrasikan teknologi secara bermakna. Teknologi boleh digunakan bukan hanya untuk menyampaikan isi, tetapi untuk, pertama, membina pengalaman autentik iaitu simulasi, virtual reality, projek digital. Kedua, meningkatkan interaktif seperti menggunakan Kahoot, Mentimeter, Padlet. Dan yang ketiga, menyokong pembelajaran kendiri murid. Cabarannya adalah menyesuaikan kemahiran ICT dengan tahap perkembangan murid, mengatasi jurang digital serta memastikan penggunaan teknologi selari dengan objektif pembelajaran. Apa itu guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ialah guru yang berpengalaman luas sebagai seorang guru, memberi kelebihan untuk menjadi mentor dan role model kepada guru baharu serta murid. Kedua, guru perlu mengimbangi ilmu, nilai dan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, menjadi pendidik reflektif iaitu sentiasa menilai keberkesanan strategi lama dan menambah baik dengan strategi baru. Yang keempat, memupuk sikap rendah diri untuk terus belajar. Kita teruskan kepada topik 6 iaitu impak dan cabaran pengajaran didaktik dalam pembelajaran abad ke-21. Topik ini akan meneliti impak dan cabaran pengajaran didaktik dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Ia membincangkan bagaimana pendekatan didaktik boleh disesuaikan untuk menyokong kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu Neo-Pedagogical for Deep Learning, dan memupuk kompetensi pembelajaran bermakna seperti SASIA, iaitu karakter murid, pemikiran kritikal, kreativiti, kolaboratif, komunikasi dan kewarganegaraan. Selain itu, kuliah ini juga mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam pengajaran didaktik serta peranan guru berjiwa pendidik dalam memastikan keberkesanan pembelajaran. Pengajaran didaktik sering dikaitkan dengan kaedah pengajaran tradisional. Ianya melibatkan penyampaian maklumat secara langsung oleh guru kepada pelajar. Walaupun begitu, kaedah ini sering dikritik kerana bersifat pasif dan kurang interaktif. Ia masih relevan dalam konteks pembelajaran abad ke-21 jika dilaksanakan dengan bijaksana dan disesuaikan dengan keperluan murid. Sekarang, mari kita lihat kompetensi utama untuk pembelajaran abad ke-21. Pertama ialah kewarganegaraan iaitu kefahaman tentang hak dan tanggungjawab sebagai warga negara yang berperanan dalam masyarakat. Kedua adalah karakter ataupun SASIA. Ianya merangkumi pembangunan nilai murni, kejujuran dan integriti supaya pelajar menjadi insan berakhlak mulia.
Ketiga, pemikiran kritikal. Kemahiran ini menekankan keupayaan pelajar untuk menganalisis maklumat, menilai bukti serta menyelesaikan masalah dengan berfikir secara mendalam. Keempat, kreativiti yang merujuk kepada kebolehan menjana idea-idea baharu, menghasilkan inovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kelima, komunikasi ianya merangkumi keupayaan menyampaikan maklumat dengan jelas, berkesan dan meyakinkan sama ada secara lisan, tulisan atau melalui teknologi digital. Dan akhir sekali, kolaborasi. Elemen ini menekankan kebolehan bekerjasama dengan orang lain, berkomunikasi, berkongsi tanggungjawab dan mencapai matlamat bersama secara berpasukan. Sekarang, mari kita lihat NPDL iaitu New Pedagogical Deep Learning. Pengajaran didaktik boleh menyokong NPDL dengan menyediakan asas pengetahuan yang kukuh kepada pelajar. Guru boleh menggunakan kaedah didaktik untuk menyampaikan konsep-konsep penting, teori dan fakta yang diperlukan untuk membangunkan kompetensi-kompetensi di atas. Walau bagaimanapun, guru perlu memastikan bahawa pengajaran didaktik tidak hanya tertumpu kepada hafalan fakta, tetapi juga menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan kolaboratif. Sekarang, mari kita lihat pula apakah cabaran dalam pengajaran didaktik. Iaitu pertama, kurang interaktiviti. Pengajaran didaktik sering bersifat sehala di mana guru menyampaikan maklumat dan pelajar hanya menerima. Ini boleh menyebabkan pelajar menjadi pasif dan kurang bermotivasi. Kedua, fokus kepada hafalan. Pengajaran didaktik yang tidak berkesan sering tertumpu kepada hafalan fakta dan maklumat tanpa menggalakkan pelajar untuk memahami konsep secara mendalam. Dan yang ketiga, tidak relevan dengan keperluan pelajar di mana pengajaran didaktik yang tidak disesuaikan dengan keperluan dan minat pelajar boleh menyebabkan mereka berasa bosan dan tidak berminat untuk belajar. Sekarang, mari kita lihat pemanfaatan digital dalam pengajaran didaktik. Teknologi digital menawarkan pelbagai peluang untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran didaktik. Guru boleh menggunakan teknologi untuk, pertama, menyediakan sumber pembelajaran yang pelbagai, iaitu guru boleh menggunakan video, animasi, simulasi dan sumber-sumber digital lain untuk menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan berkesan. Kedua, meningkatkan interaktiviti. Guru boleh menggunakan platform pembelajaran dalam talian seperti aplikasi kuis, alat-alat interaktif lain untuk melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran. Ketiga, memperibadikan pembelajaran di mana guru boleh menggunakan teknologi untuk menyesuaikan pengajaran dengan keperluan dan minat individu pelajar. Keempat, memberi maklum balas yang cepat, iaitu guru boleh menggunakan alat-alat penilaian dalam talian untuk memberi maklum balas yang cepat dan tepat kepada pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada guru berjiwa pendidik. Peranan guru berjiwa pendidik adalah penting dalam memastikan keberkesanan pengajaran didaktik pada abad ke-21 ini. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga membimbing, memberi inspirasi dan memotivasikan pelajar. Mereka akan memahami keperluan dan minat pelajar serta menggunakan pelbagai strategi pengajaran untuk membantu mereka mencapai potensi penuh. Guru berjiwa pendidik juga sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Mereka akan mengikuti perkembangan teknologi, mempelajari kaedah pengajaran baru dan bekerjasama dengan rakan-rakan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran masing-masing. Slide seterusnya menjelaskan tentang kerangka perancangan pembelajaran bermakna. Ia bermula dengan 4 elemen asas iaitu standard kandungan, perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Keempat-empat elemen ini dirangka menggunakan kaedah backward design bagi memastikan pembelajaran mempunyai kejelasan matlamat. Seterusnya, pelaksanaan pengajaran perlu mengambil kira beberapa komponen utama iaitu model pembelajaran murid, kompetensi global 6C, model reka bentuk pembelajaran, 3E iaitu engagement, enhancement dan extension serta 3R iaitu rigor dan relevance framework. Apabila semua komponen ini digabungkan, ia membentuk strategi atau tugasan pembelajaran yang akhirnya menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. Sekarang, mari kita lihat proses pelaksanaan keseluruhan. Di bahagian tengah terdapat fokus utama iaitu pembelajaran bermakna. Proses ini dikelilingi oleh 4 elemen penting iaitu rekaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemantauan dan penilaian serta amalan pedagogi. Kesemua elemen ini bergerak dalam kitaran berterusan disokong oleh 2 faktor utama iaitu iklim IPG atau sekolah dan juga iklim sistem pendidikan secara menyeluruh.
Selain itu, proses ini menekankan pendekatan inkuiri secara kolaboratif, iaitu pelajar dan guru bersama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhannya, rajah ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran bermakna memerlukan kerjasama, pemantauan berterusan dan reka bentuk pengajaran yang terancang untuk menghasilkan impak terbaik kepada pelajar. Kesimpulannya, pengajaran didaktik masih relevan dalam konteks pembelajaran abad ke-21 jika dilaksanakan dengan bijak dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengamalkan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, guru boleh menggunakan kaedah didaktik untuk menyokong kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan memupuk kompetensi pembelajaran bermakna. Peranan guru berjiwa pendidik adalah penting dalam memastikan keberkesanan pembelajaran dan membantu pelajar mencapai potensi penuh mereka.